So hari ni aku nak buka slipper clutch RSX Winner yang masuk dekat RS sana. Apa kelebihan RSX Winner yang baru ni, biasanya orang kata sebab apa dia pakai slipper clutch. So slipper clutch ni ialah kelebihan motor RSX Winner ni yang buat engine braking dia tu makin kurang. So impact dekat damper balancer korang tu yang terima pun makin kurang. Sebab tu kalau motor RSX Winner dah kurang orang masalah balancer yang masalah yang biasa jadi dekat RSX sebelum ni kan. So aku try aku buka one set seketul terus masuk ke sana sebab aku dah check diagram dia detail. Bush belakang apa semua sama. Kecuali slipper clutch tu lain. So aku nak buka langsung kat motor RS belakang tu ni. Tengok apa hasil dia. Jom kita buka tu. Tajam pula nak buka. Mileage pun 100 lebih. 119. Tak apalah buka je lah. Dah void warranty dah terus. So macam biasa lah. Sama macam RSX sama je. Kau buka coolant. Kau buka footrest. Buang coolant dia apa semua. Lepas tu buka tadah minyak hitam. Macam sama je. Sama je. Memang tak ada beza dengan RSX punya motor. Tengah sedap buat kerja ni tiba bau busuk lah. Weh, bau apa weh? Busuk lah. Tengok ke depan kan? Ini mesti masalah overheat Dapat. Ni dalam di tepi regap. Kosong. Okey. Okey je. Yang pecah. Lepas tu lepas pada gigi. Tak, mesti tak motor Honda ADV tak vario, betul tak? Masalah overheat gasket terbakar. Temperature naik, betul tak? Dah tahu dah masak dah bosan dah mengadap. Siapa yang masalah tu kau follow je lah package kita orang setiap sehari. Settlekan cepat masalah motor korang, hantar kat kita orang. Yang hitam pun bersih lagi, putih, tak kotor. So inilah rupa dia kalau motor baru, bersih cantik kan. Motor baru, patutlah baru gasket terbakar koyak lah, kita tukar. Baru nak tukar pakai balik. So macam ni lah rupa motor RSX Winner yang baru pakai slipper clutch. Yang lain semua mesti sama, dia punya primary, dia punya oil pump, dia punya spring, dia punya bintang bom apa semua, clutch, bintang clutch semua sama. Yang membezakan hanyalah bahagian slipper clutch korang ni. Termasuk bush tengah belakang ni pun semua saiz sama je. Kalau tengok dalam diagram dia ketebalan berapa mm semua sama je. Gasket pun semua sama. Jom kita ambil buka seketul, kita masuk sana. So RSX Winner kita dah buka, kita buka RS pula. Kita buka, kita swap punya barang pula. Lepas tu kita try bawa macam mana. Motor ni dah kenapa? Kau main banyak lagi sebut besi ni agak-agak tak ada pula. Tapi dalam ni penuh lah sebut besi ni. Sebut-sebut besi katanya sebelum ni pernah buat trip. Tapi buat trip tanpa overhaul, so dia buat daripada dua je. So saki-baki habuk dia tu lekat ada lain je dah. Contoh macam ni. Ni nampak ni. Sini banyak lagi aku dah buang ni. Banyak lagi dalam ni. Ni aku nak check alalang, aku nak check balancer motor ni. Sebab aku bawa motor ni pun rasa macam bunyi balancer motor ni. Alang-alang ni kita pakai kamera, kita check. Ini biasanya kalau player RSX yang datang ke bengkel kita nak check balancer. Balancer biasanya kita buat meja segi 20K, kita akan check condition balancer. Biasanya kamera ni lagi kita akan pakai. So siapa yang buat meja segi 20K kita. Kamera bateri habis. Bateri habis. Aduh. A few minutes later. So cara dia macam biasalah, kau on kamera endoscope kita, kau masuk kat bahagian tengah enjin. Kalau kau nampak yang tengah ni ialah yang gigi besar ni ialah balancer. Nampak yang hitam? Hitam straight ni ialah getah damper yang selalu kecut. Sebelah dia yang lubang tu ialah spring lah. Yang spring tu jangan patah. Kalau patah, itu yang punca dia, yang dalam tu ada satu tiang tu yang boleh punca balancer kau berpusing habis tu. Okey. Kalau kau nampak dia punya balancer ni, kita straight, angle angle. Okey, right. Okey. Nampak tak? Hitam sekeliling dia tu. Itu ialah free play. Sebab getah damper korang tu dah start mengecut. So bila getah damper tu mengecut, itu yang motor pun dah start bunyi. Lepas tu dah start rasa vibrate. Macam motor ni dah start rasa bunyi lah. Vibrate tak teruk sangat, tapi bila bawa dah ada start bunyi dah perasan sangat lah. So motor ni
Boleh pakai lagi, cuma kalau tanya jangka hayat dia berapa lama, aku tak pastilah, bergantung pada cara dia bawa. Cara penjagaannya hitam, itu yang paling penting lah. So dah tahu lah, ni kereta owner lah. Ini balancer dah problem. Ini yang biasanya orang datang buat kita major service nak check balancer, ini lah kita buat sebenarnya. Tak apa, jom kita teruskan. Kita nak masuk clutch, slipper clutch masuk ke sini terus. So kita masuk washer dia yang lama, masuk terus slipper clutch dia one set terus. Masuk. Motor pun dah siap. Jom kita try dulu. Kita try masuk gear tu. Oh lama. Lembut lah. Kalau tak motor apa, motor RS kan masuk gear 1, kita lepas dia betul tak? Gegar kan. Ini lembut. Jom kita try bawa dulu. Aku setting kelas terlampau pendek pula ni. Tak apa, tak ada masalah. Jom kita try. Lembut. Ini baru best lah clutch kalau motor RRSX macam ni. Drop gear pun, engine braking pun lembut lah. Best. Serius best. So apa yang aku boleh simpulkan, cakap dalam video lah, dia PNP je. PNP bush apa semua sama, tapi kau tukar one set semula, clutch pad dia apa semua lain dengan slipper clutch lah kan. Tapi best lah bawa slipper clutch ni. Aku dah lama tak bawa skuter. Sebelum bawa motor yang clutch biasa, tiba dah lama tak bawa slipper clutch, bawa balik slipper clutch. Dia feel dia tu lain. Engine braking tu semua lembut. Sedap lah. Masuk gear lembut, drop gear pun lembut, engine braking tak meraung. Dia yang tu je. Lembut. Tapi kau boleh try lah. Siapa nak try tukar dah boleh. Motor dia settle. So siapa nak tukar balik motor kau kan, buka sendiri lah kan. Pandai lah. Ke nak biar terus? Tak payah tukar balik tak? Tak payah, mengada-ngada. Nak buka malas